Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam siri Kesihatan Mental Menurut Islam. Terima kasih Profesor Dr. Salasiah Hanin Hamzah kerana sudi menerima jemputan Masjid Sri Sendayan dan Masjid Husin untuk siri kali ini. Dalam episod pertama yang lalu, Prof telah menerangkan tentang takrif dan kesihatan mental termasuk menurut Islam, dan kali ini boleh tak doktor terangkan kepada kami macam mana kita boleh kenal pasti siapa yang menghadapi isu kesihatan mental, dan terutama juga untuk diri sendirilah, sebab kadang-kadang mungkin kita tak perasan diri kita sendiri ada simptom-simptom tertentu. Baik, terima kasih Puan Malini. Alhamdulillah pada Allah, selawat ke atas Nabi. Dan kita lihat ya, kita dah ceritakan tentang definisi. Sebenarnya masalah kesihatan mental ini dia tidak dapat dilihat secara zahir. Ya, macam kalau kita batuk atau kita demam, kita dapat lihat secara zahir. Tapi orang-orang yang mengalami masalah kesihatan mental ni, kita boleh juga kenal dia punya simptom atau tanda-tanda dia. Macam juga yang saya sebut dari segi takrifan tadi kan. Yang pertama kita tengok dari segi emosi. Emosi dia contohnya dia cepat marah. Atau dia cepat sangat tersinggung. Benda-benda yang kecil je dia nak marah. Benda yang tak sepatutnya dia marah pun dia cepat nak marah. Kemudian dia cepat cemas. Ya. Benda tu tak perlu nak dipanikkan tapi dia panik. Dia cepat sangat panik. Itu tanda yang pertama kita lihat dari sudut emosi dia. Ataupun kita tengok lagi emosi dia berpanjangan. Kalau orang lain putus cinta kan, orang lain boleh menangis kan, tapi dia menangis tak berhenti selama 2 minggu. Itu tanda yang agak teruk lah ya. Okay, yang kedua kita tengok dari segi perubahan tingkah laku. Kalau dulu dia happy go lucky, tiba-tiba dia jadi pendiam. Tiba-tiba dia mengasingkan diri ya. Dia tak nak. Kalau dulu dia suka buat rakaman video dan sebagainya, tapi sekarang dia tak minat. Itu antara contoh dari segi perubahan tingkah laku. Dan yang paling ketara juga dia agak susah tidur malam. Yang seterusnya dia tak boleh fokus. Kalau belajar dia tak boleh fokus, pencapaian akademik dia akan drop. Kalau dia bekerja pun dia tak dapat buat tugas. Sebab kita balik pada tadi, dia tak dapat menjalankan fungsi harian dia seperti biasa. Kalau dulu mungkin dia mandi pukul 9, tapi sekarang dia macam malas mandi. Atau kalau dulu dia makan 3 kali satu hari, tapi sekarang ni dia tak makan langsung satu hari. Jadi itu tanda-tanda dia. Kemudian dia mula bercakap. Yang paling teruk sekali kalau kita nak tengok simptom, dia boleh bercakap dengan kawan dia. Contoh cakap dengan Malini kan, dia kata, aku rasa hidup aku ni tak berguna lah. Kalau aku tak ada pun aku rasa tak apa. Itu tanda-tanda yang kita lihat ya. Kalau kita tengok lagi, itu satu kita nak tengok orang lain, orang-orang sekitaran kita dan kita boleh bantu. Tapi kita nak tengok diri kita macam mana? Kita ni okey ke tak? Kita ni ada masalah kesihatan mental ke tak? Kalau dia punya tanda-tanda dia, kita kena tengok. Adakah aku terlalu stres? Tanya diri. Adakah aku terlalu terbeban? Adakah aku mudah sangat letih? Mudah letih ni pun faktor. Kadang-kadang benda tu tak memenatkan, tapi kita cepat sangat nak rasa letih. Dan satu lagi yang paling jelas, kita rasa hidup kita kosong. Kita tak bersemangat. Kita rasa lemah, tak bermaya. Itu tanda-tanda pada diri kita sendiri. Kita kena aware. Yang tanda-tanda orang lain tadi tu pun kita boleh guna juga untuk tanda diri kita sendiri. Okey, itulah saya rasa harap-harap membantulah orang di luar sana untuk lebih faham tentang simptom-simptom. Bila ada sikit simptom, jangan terus biarkan berlarutan. Cari bantuan. Sebab saya rasa mungkin ada keadaan orang tu dia macam in denial. Dia mungkin dia susah nak mengaku bahawa dia sedang menghadapi masalah kesihatan mental. Ya, betul. Jadi apa langkah pertama untuk supaya dia boleh mendapatkan bantuan? Dia mungkin ada ujian ataupun alat yang dia boleh buat sendirilah untuk Boleh, sebenarnya memang. Kadang-kadang memang tak dinafikan. Apa yang Puan Malini cakap tu tepat sekali. Ramai orang tak sedar pun dia stres. Ramai orang tak sedar pun dia murung. Ramai orang tak sedar pun dia dalam keadaan yang sangat-sangat terganggu fikiran dia. Ramai je orang menafikan. Malah tak ada apalah, ni biasa je pada aku. Tapi cuba dia cek, pergi doktor, tengok berapa kolesterol dia. Cuba tengok tekanan darah tinggi dia berapa. Dia pun terkejut. Dia sangat ramai, dan kalau kita tak alert dengan diri kita sendiri, memang akan jadi susah pada kita. Jadi sebenarnya memang ada satu instrumen ataupun alat ukuran yang boleh membantu kita untuk melihat skala kita, iaitu disebut sebagai DAS 21 ataupun
SS. D tu adalah depression, A tu adalah anxiety dan SS tu adalah stress stress scale. Jadi depression, anxiety, and stress scale tu das 21. Kenapa 21? Sebab dia ada 21 soalan. Okay. Saya bagi contoh kalau kita tengok dengan berkenaan dengan stres kan, contoh soalan berkenaan nak ukur stres, soalan dia macam ni. Saya dapati saya mudah resah. Ataupun saya berasa sukar untuk relax. Ada soalan dalam soalan. Kalau yang stres tadi soalan S11 dengan S12. Berkenaan dengan kebimbangan pula kan ataupun anxiety. Soalan dia, saya rasa takut tanpa sebab. Nanti kita pilihlah dalam skala dia tu dia ada bagi 5 skala kalau tak silap saya. Nanti kita pilih skala yang mana satu. Kemudian kalau kemurungan, soalan dia, saya rasa muram dan sedih. Nanti kita tengoklah skala mana kita nak letak. Kalau kita rasa teruk sangat, kita letaklah yang tinggi kan. Kalau kita rasa okey, kita letak 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5. Kita boleh pilih. Nanti di akhir, nanti lepas kita buat soalan-soalan tu, kita boleh kira sendiri. Ada tools sudah ada. Kalau kita pergi dekat, kalau kita sekarang kan zaman teknologi kan. So kalau remaja tu dia nak guna ChatGPT, dia klik je DAS 21. Nanti dia akan keluar link-link. Dekat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pun sekarang ni senang aja, semua di hujung jari. Kalau misal kata tak nak dalam bahasa Inggeris, tak faham, klik aja cari yang dalam bahasa Melayu, kita boleh takbir sendiri dan kita boleh lihat, nanti kita kira sendiri. Sebab untuk skor stres tu dia ada, untuk skor kebimbangan ada, untuk skor kemurungan tu dia ada. Nanti kita boleh tengok tahap stres kita ni sederhana ke, teruk ke, begitu juga dengan tahap bimbang dan juga kemurungan. Jadi daripada situ kalau kita dah nampak bahawa tahap kita tu agak teruk, pada saya kalau lebih daripada sederhana tu, kalau dah mula tahap teruk ataupun sangat teruk, memang ke situ kita perlu dapatkan bantuan. Jadi sebelum orang sayang diri kita, baiklah kita sayang diri kita sendiri. Betul. Kita pun kadang tak kenal diri kita. Kan? So itu adalah satu instrumen yang kita boleh guna sendiri tanpa kita perlu pergi mana-mana. Kita boleh buat dari phone ataupun laptop kita je. Okey, baiklah itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih banyak Prof. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.